Melemahkan setan Korin ni ada 3 cara. Yang pertama, kata Allah Allah bagi tahu siapa yang selalu berdamping dengan Al-Quran, Korin tak boleh berdamping dengan dia. Kalau baca seminggu sekali, itu bukan berdamping, itu mengaji. Berdamping ni kita selalu bersama, walaupun setengah muka pun okey. Kalau masa cuti tak apalah. Seronok tau kalau kita tahu untuk melemahkan Korin tadi tu, berdamping selalu. Pertama. Yang kedua, selalu berzikir. Sama ada luaran subhanallah subhanallah ataupun zikir dekat dalam hati tu, Allah Allah la ilaha illallah, apa-apa zikir dalam hati ataupun luaran, selalu berzikir. Bila mana kita berzikir, Korin ni dia boleh besar, dia boleh kecil tau. Bila mana kita selalu berzikir, daripada besar tadi tu dia mengecil, dia stay je dekat hati kita. Dia stay, dia ada tapi dia tak boleh beri apa-apa perintah sebab kita lemahkan dia. Tu 2 cara. Yang ketiga ni bukan untuk semua orang. Ini bonus. Bagi yang ada guru, bina hubungan dengan guru tu tadi. Sama ada dengan tanya soalan macam ni ke, sama ada itulah tanya ke, sebab apa? Bila mana kita berhubung dengan guru, Korin ni akan automatik lemah sebab guru tadi ada keberkatan guru-guru yang lain. So sebab tu kadang-kadang saya kelas saya setiap hari, setiap malam. Jadi bila mana penat, kadang-kadang setan tu mula cakap lah, tak payah mengajar lah ke, tukar bidang ke apa. So Korin tu, so apa perlu saya buat? Saya terus WhatsApp share saya terus bina hubungan. Supaya apa? Korin tu dilemahkan, kita akan kembali balik jelas hala tuju hidup kita. Yang tu bonus lah, yang tu saya tak uraikan.